panasnya hari ni. Dah lah Johor tak ada apa-apa yang menarik. Siapa kata Johor tak ada apa-apa yang menarik? Johor ada salji tau. Serius lah. Jom, Akak Jamal bawa adik Jamal pergi main salji. Wah, nak. Jom Jamal cicit. Kat sini lah tempat ada salji tu. Wow, dekat mana ni? Soalan ni dekat Mall of Medini. Dia berdekatan je dengan Legoland. Tapi tadi nampak Kak Jamal pakai slipper. Macam mana nak main? Jangan risau, dekat sini dia ada sediakan kasut, baju sejuk dan lokal lah untuk korang letak barang korang. Sekarang ni Snowland tengah ada soft opening promo tau. So rugilah kalau tak pergi. Nanti sebelum korang masuk dekat sini, diorang akan bagi korang kasut tu dan juga baju lah untuk korang pakai. Sebab kat dalam tu memang sangat sejuk. Ya weh, macam dekat Harbin. So untuk waktu operasi dia pula daripada pukul 11 pagi sehingga 9 malam. Itu untuk hari biasa lah. Kalau untuk weekend 10 pagi hingga 10 malam. Oh, nak tanya sikit lah Kak Jamal. Kalau bayar tu boleh main sampai tutup ke? Boleh main sampai tutup. Tapi kalau korang nak datang malam dan submission untuk masuk ke Snowland ni pukul 8 malam tau. Adik-beradik Jamal teruja tau. Sebab bila kita orang bercakap tu mulut kita merasap. Tapi korang kena hati-hatilah sebab dia leceh sikit. So kalau anak-anak tu korang awasilah mereka ya. Okey, untuk harga dia pula normal price dia RM64.90 tau untuk dewasa. Tapi sekarang sebab ada soft opening promo, untuk dewasa hanya RM44.90 saja. Untuk kanak-kanak pula harga asal RM54.90 tapi sekarang hanya RM34.90 saja tau. Untuk weekend harga normal adalah RM69.90 untuk dewasa dan untuk kanak-kanak RM59.90. Tapi sekarang harga untuk dewasa hanya RM49.90 dan kanak-kanak RM39.90 saja. Lagi satu yang best dia tahu, kalau korang ada yang anak bawah 90cm masuk percuma, dan kalau OKU ataupun 60 tahun ke atas masuk percuma juga. Semua slide dekat dalam ni kami main. Naik slide yang pendek sampailah yang panjang, memang kami berulang-ulang kali naik. Tempat ni memang sesuai untuk kanak-kanak yang berusia 26 tahun dan juga 28 tahun. Lepas tu untuk slide-slide ni semua korang boleh naik sepuas hati. Lagi itulah boleh main. Betul tak Kak Jamal? Betul. Korang takkan tengok je adik dengan Kak Jamal main Snowland ni kan? Apa kata korang pergi juga? Sebab adik dah Kak Jamal approve.